Gaji yang besar tidak semestinya menjadikan seseorang itu kaya. Begitu juga gaji kecil tidak semestinya menjadikan seseorang itu miskin. Hakikatnya seorang yang bergaji kecil tapi tiada simpanan sebenarnya tidak banyak bezanya dengan orang yang bergaji besar tapi juga tiada simpanan. Mungkin perbezaannya hanya pada gaya hidup. Seorang memandu kereta kecil, seorang lagi memandu kereta besar. Namun apabila tiba hujung bulan, kedua-duanya berada dalam keadaan yang sama, iaitu tanpa mempunyai simpanan langsung. Sekiranya berlaku kecemasan, keadaan mereka juga tidak banyak berbeza kerana tiada dana yang boleh digunakan sebagai sandaran. Orang yang benar-benar berjaya dalam kewangan biasanya bukan diukur melalui jumlah gaji semata-mata, tetapi melalui disiplin untuk menyimpan secara konsisten walaupun dalam jumlah yang kecil. Ramai orang sebenarnya mempunyai pendapatan tetapi simpanan mereka sering bocor kerana tiada sistem simpanan yang teratur. Jika anda berada dalam situasi ini, salah satu kaedah yang boleh dipertimbangkan ialah menukar bentuk simpanan anda kepada bentuk emas. Sebagai langkah permulaan, anda boleh meletakkan sasaran untuk mempunyai simpanan persamaan 1 bulan pendapatan. Sebagai contoh, jika pendapatan anda sekitar 2,000, anda boleh mensasarkan untuk memiliki gold bar 5 gram sebagai simpanan pertama. Melalui akaun emas Gap, anda boleh menabung emas sedikit demi sedikit dalam bentuk gram mengikut kemampuan anda. Apabila jumlah gram dalam akaun mencukupi, anda boleh mengarahkan sistem untuk mengeluarkan emas fizikal tersebut dan menyimpannya sendiri. InsyaAllah semoga bermanfaat. Boleh rujuk pin video saya untuk saya bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak menyimpan, menyimpanlah sehingga ada kaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.